Hadir, salam sejahtera. Pagi ini kami memanggil satu mesyuarat atau visi untuk mengumumkan partial closure untuk Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu di kawasan perindustrian Bang Lepas. Setahu umum, jalan ini pernah ditutup pada satu ketika dahulu, tetapi telah menimbulkan kecohan atau kesesakan lalu lintas di alternative road. Jadi selepas banyak hari berunding dengan pihak-pihak tertentu, maka hari ini kami ingin mengumumkan sekali lagi mengenai rancangan penyuraian trafik di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu untuk facilitate atau mempercepatkan pembinaan jambatan di atas jalan di atas Sungai Kluang. Maka dengan ini saya meminta pihak UEM untuk membentangkan status dan juga perancangan yang ingin dimaklum kepada umum. Sila. Okey, untuk makluman sebagaimana yang sedia maklum, pada 17 bulan Ogos, actually satu stop order telah dikeluarkan kepada UEM untuk menghentikan pembinaan special span sehingga pelantikan panel oleh CSO, State Government, dan juga pelantikan ICE. Okey, dan kemudian berkurang dalam 2 minggunya dibenarkan pembinaan special span bermula pada jam 11 malam sehingga 5.30 pagi. Dan sehingga kini daripada pada 17 bulan 8, actually kita dah construct 20 segmen, dan sehingga sekarang kita tambahkan lagi 11 segmen. So daripada apa kelulusan melalui perbincangan dengan state panel, kelulusan yang saya jangka diberikan dengan apa yang akan diberikan, kami jangkakan kami dapat menyiapkan portion special span pada hujung Mac 2016, dan keseluruhan projek akan dijangka disiapkan pada Jun 2016. Okey, itu saja. Terima kasih yang berhormat. Yang telah dimaklumkan oleh pihak UEMB, dan setelah kerajaan negeri telah mempertimbangkan syur daripada panel jurutera pakar bebas yang telah dilantik oleh kerajaan negeri untuk memastikan keselamatan pembinaan rentang jambatan istimewa, iaitu special span, dan setelah mempertimbangkan syur panel dan juga mengambil kira cadangan pihak syarikat perindustrian bebas, the Free Industrial Zone Penang Companies Association, iaitu FREEPENCA, dan juga setelah mengambil kira kepentingan penduduk Pulau Pinang, kerajaan negeri telah membuat keputusan untuk membenarkan masa-masa penutupan lebuh raya seperti berikut. Masa-masa penutupan lebuh raya ini akan berkuat kuasa pada 12 Oktober 2015. Masa-masa penutupan baru, lanjutan masa tambahan kepada masa asal yang telah dibenarkan, akan dibenarkan mulai 12 Oktober 2015 adalah pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, Jumaat iaitu awal pagi sahaja, sehingga dari Isnin hingga Jumaat awal pagi, tempoh-tempoh penutupan yang akan dibenarkan adalah dari 9 malam hingga 5 pagi. 9 malam hingga 5 pagi, itu satu tempoh. Dan satu lagi tempoh pada waktu pagi dan tengah hari yang akan dibenarkan adalah dari 9 hingga 12.30 tengah hari. 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dua tempoh masa penutupan yang akan dibenarkan,
iaitu pada sebelah malam dan sebelah pagi ya. Sebelah malam dari 9 malam hingga awal pagi pukul 5, dan satu lagi masa penutupan selama 3,5 jam iaitu dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi ini telah diberikan dalam jadual yang telah diedarkan. Dan untuk hujung minggu iaitu dari Jumaat malam hingga Isnin pagi, masa-masa penutupan yang akan dibenarkan adalah dari 9 malam hari Jumaat penutupan sepenuhnya, dari 9 malam hari Jumaat hingga 5 pagi hari Isnin. Jadi tempoh penutupan ini adalah lebih kurang adalah 56 jam. Jadi kalau kita ambil kira tempoh penutupan pada hari Minggu dari Isnin hingga Jumaat adalah selama tempoh 46 jam, dan hujung minggu tempohnya adalah 56 jam. Tempoh penutupan yang dibenarkan untuk satu minggu adalah 102 jam. Jadi ini akan membolehkan pihak UEM mempercepatkan lagi penyiapan kerja-kerja di tapak. Seperti yang dimaklumkan oleh pihak UEM, dengan pelanjutan masa yang diberikan ini, pihak UEM dapat menyiapkan special spend dan membuka lebuh raya kepada aliran lalu lintas pada bulan Mac 2016, dan keseluruhan projek dapat disiapkan pada Jun 2016. Tapi saya ingin menitik beratkan di sini bahawa dengan kebenaran yang diberikan ini, syarat-syarat tambahan telah dikenakan terhadap pihak UEM untuk meningkatkan keselamatan di tapak, iaitu di antara lain adalah penyimakan oleh pihak jurutera penyimakan bebas yang telah dilantik oleh pihak JKR selepas insiden 17 hari bulan di mana kesesakan yang serius berlaku. Dan sehubungan ini juga panel jurutera pakar bebas akan membuat pemantauan dan pemeriksaan di tapak dari semasa ke semasa. Span ataupun kedudukan special span yang mana berada di antara simpang Jalan Hilir Sungai Keluang dan juga lebuh raya Kampung Jawa. Okay, this is kita punya form traveller dan juga pada special span dan site elevation kepada special span, yang mana untuk makluman sehingga sekarang daripada 96 segmen kita telah membina 31 segmen, tidak termasuk 3 segmen stitching. Ini ialah gambaran di dalam segmen, dan inilah sistem yang menggunakan form traveller. Dan ini ialah di end span yang mana kita menggunakan sistem fastwork system untuk 12 segmen di kedua-dua hujung special span. Ini gambaran keseluruhan jika special span telah disiapkan. Ini separuh siap. Okey, hujung. Okey, ini adalah bahagian yang akan ditutup, yang mana special span berada di antara Jalan Hilir Sungai Keluang dan juga lebuh raya Kampung Jawa. Berikut ialah laluan daripada Second Bridge ke Queens Bay melalui Jalan Tun Azlan Shah dan juga melalui Ban Road, dan daripada Queens Bay ke Second Bridge akan melalui Ban Road juga. Okey, saya fikir itu saja yang daripada pihak UEM untuk dimaklumkan kepada. Inilah masa yang telah diumumkan selepas perbincangan di antara dua pangkat, juga Kerajaan Negeri, JKR, MBBP dan juga UEM. Tentu untuk lanjutan masa ini, seperti yang kita sebut selepas apa yang berlaku, masalah kesesaran trafik dan kegagalan yang
berjalan. Untuk yang berjalan hanya sehari, kita telah membuka balik, dan ikut daripada masalah itu, Raja Negeri telah membubuhkan satu panel pakar jurutera, dan ia akan menentukan sejauh manakah masa penutupan akan dibenarkan. Dan selepas perbincangan di antara panel, pakar juru perunding jurutera bersama dengan DPP, JKR dan tentulah UEM, kami telah mencapai satu persetujuan selepas berbincang dengan pengguna-pengguna jalan raya, khususnya Probenka, kerana ini adalah kawasan utama untuk industri-industri, dan masa-masa penutupan ini yang dicapai ini adalah hasil daripada mesyuarat yang diadakan secara bersama. Tentu kita akan minta pihak UEM untuk memberikan bayaran tambahan selepas masa penutupan ini yang akan dijalankan sepanjang masa, iaitu setiap hari, tapi mengikut masa yang telah pun ditetapkan. So ia akan dijalankan, yang kita hendak tegaskan, ia akan dijalankan setiap hari, tapi ikut masa penutupan yang telah ditetapkan. Kecuali hari Jumaat lah, kerana sembahyang Jumaat lah, kita akan buka lebih awal sikit kan. So saya harap pihak media massa boleh mengungkap perkara ini. Akan mula bila hari Isnin. Akan mula hari Isnin. So kita nak berikan masa yang cukup supaya semua boleh bersiap sedia. Tentu untuk mereka yang pergi kerja tak ada masalah, kerana masa mereka pergi kerja iaitu waktu puncak tidak terjejas, jalan masih buka. Tapi untuk waktu lain, kita harap bahawa semua pengguna boleh ambil perhatian. Dan pada masa yang sama, kita akan pastikan kita punya panel juru perunding kejuruteraan. Panel juru perunding kejuruteraan akan menjalankan siasatan dan juga pemeriksaan setiap hari. You actually form to the panel, imagine. Okay, ini akan dijalankan setiap hari supaya kita boleh pastikan struktur ini selamat, dan kita tak mahu apa yang berlaku semasa span ke jabatan kedua jatuh yang mengorbankan seorang pengguna jalan raya berulang lagi. Ini saya rasa selepas kita adakan sistem seperti ini, pihak UEM, pihak JKR pun telah mengarahkan satu sistem pemeriksaan yang sama didirikan. Selepas kita dirikan, JKR dan UEM pun dirikan satu. So kita sekarang ada 1, 2, 3 lah. Sekarang UEM, JKR pun ada. So ada 3 lapisan pemeriksaan, 3 layers of checking, pemeriksaan dan juga auditan. So untuk memastikan ia benar-benar selamat. So tentu UEM dan UEM akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya. JKR sebagai pemilik projek akan memastikan semua berjalan mengikut persetujuan yang telah dicapai. Ya, sila. Yang Pak Siang, walaupun masa yang diberikan pagi itu penutupan daripada 9 hingga 12.30, saya sebagai traffic manager di situ, pukul 9 tu kadang-kadang kita tengok sebelah coastal side tu masih kenderaan yang banyak. Saya takkan tutup pukul 9. Saya akan bagi laluan sehingga dah keadaan reda baru saya tutup. Dan begitu juga kepada 12.30 tadi. Jadi 12.30 tu mungkin masa dah 3 hours. Dah kami jadi hari Jumaat tak ada tutup, tak ada tutup lah. Yes, I'm talking about hari biasa. Hari Isnin hingga Khamis. Isnin hingga Khamis. Ya. Dia tutup 9 hingga 12.30. Ya. Tapi itu UEM akan bagi sedikit masa lah, bukan
tepat. Bukan Exactly, tepat betul. 9 pagi. Ya. Ngam-ngam 9 pagi dia akan bagi sikit. Begitu juga dengan 12.30 yang Muhammad. Kalau kita tengok kalau terlalu sesak, kita akan buka lagi. awal. Tapi kita kena pasti selamatlah apa-apa kerja jangan kita pasti Yes. selamat. Ya. So kita nasihat atas itu kita mesti fleksibel lah. Kita mesti fleksibel dan ikut keadaan semasa. Jangan terlalu terikat dengan itu masa. So kalau keadaan memerlukannya, kita harus mempunyai bukan saja kelonggaran tapi mengikut budi bicara untuk memastikan tidak berlaku kesesakan. Kalau tidak, nanti akan terima arahan daripada saya lagi. Okey, ada ya, sila saya. Okey, terima kasih Yang Amat Berhormat CM. Okey, tambahan kepada apa yang dimaklumkan oleh Traffic Manager dan Encik Ishak. Untuk makluman, kerja-kerja kritikal hanya dijalankan pada waktu malam. Memandangkan pada siang hari kita cuma ada lebih kurang 3 jam setengah ataupun mungkin 3 jam, ataupun sekiranya jam mungkin kurang daripada 3 jam. Jadi aktiviti kritikal kita hanya akan jalankan pada waktu malam. Memandangkan setengah aktiviti kita tak boleh stop begitu sahaja. Maksudnya sebagai contoh, kalau kerja-kerja advancing dijalankan, kita tak boleh stop kerja tu sehingga kita siap tie up ataupun ikat semua sekali kita punya form traveller. Sama juga dengan kerja-kerja concreting yang mana kita diberi kebenaran untuk menjalankan aktiviti concreting, tetapi mesti berhenti 1 jam sebelum jalan dibuka. So segala peraturan yang telah ditetapkan, kita akan pastikan ianya dipatuhi oleh pihak UiM. Tapi kita punya panel pun akan buat pemeriksaan. Ya, betul. Bila ada completing, kita nak maklumkan kepada panel. Ya. Supaya kita ada sebelum jalan buka, kita nak tengok. Yang completing semasa tu tak jadi hal. Tapi bila sebelum dibuka, kita nak pastikan semua langkah-langkah keselamatan telah pun diambil. Untuk makluman Yang Amat Berhormat juga dan juga pada wartawan, satu checklist ataupun telah kita establish, kita dah buat bersama dan disetujui oleh ICE dan juga panel, yang mana selepas kerja-kerja konkreting dijalankan, sebelum ianya dibuka kepada trafik, satu checklist perlu disemak setiap satu persatu kepada elemen-elemen yang telah ditentukan. So checklist tersebut akan disemak oleh pihak UiM, konsultan dan juga pihak ICE, sign off, everything okay, dan baru jalan dibuka. Dan juga kita juga akan standby satu wakil yang kompeten untuk berada di tapak sehingga kerja-kerja lebih kurang 8 jam selepas kerja konkret bagi memantau sebarang perubahan kepada sekiranya berlaku lah kepada form traveller. Example mungkin normally sebelum collect atau apa-apa, normally dia akan ada some sign yang ditunjukkan oleh form traveller ataupun apa-apa form work lah. Jadi sebelum sekiranya benda itu berlaku, tim yang ada yang tunggu di tapak akan memaklumkan kepada pengguna trafik untuk menutup jalan kuat kuasa serta-merta untuk mengelakkan kejadian yang tak diingini berlaku. Terima kasih. Benda ni kita telah lakukan sebelum kita minta penutupan penuh dulu. And kita telah berbincang dengan pihak Pertengkar, and the timing yang diberi oleh Encik Rajendran tadi adalah selepas kita berbincang dengan actually dulu sebelum kita dapat penutupan ni, kita tutup juga sebelah petang. Tapi sekarang ni apa yang kita dapat masa daripada 9 pagi hingga 12.30 saja. Petang nombor penutupan jalan. So everything is clear. Seperti mana yang saya sebutkan kepada Yang Berhormat CM tadi, kalau kita nampak kesesakan berlaku, kita akan buka. Kalau kesesakan yang teruk, kita akan buka jalan tu. Bagi everything clear dulu, then kita akan tutup balik. Kalau berlaku juga kesesakan yang tu, kita akan hold dulu sehingga keadaan menggeda. Kalau it takes time, maybe kita tak tutup terus.
that one saya akan inform balik dengan pihak operation. Okay, at all time my traffic supervisor, my traffic manager will be aside untuk monitor lepas pada penutupan. Yang PowerPoint tadi laluan baru atau No, laluan that is laluan yang sama. sama. Laluan yang Tak ada sama. perubahan. Tak ada perubahan. Okay. Answer your question? Yes. Yeah, thank you. Sesaat maka akan buka lebih awal Yeah. atau tak tutup langsung. Kalau saya rasa you yang tahu, sekiranya ia sesak mereka tak buka, nanti akan terima arahan daripada saya pula. So saya rasa itu yang mereka nak elak lah. Yeah. So tak payah terima arahan, mereka tahu macam mana buat. I think you have learned a lesson already lah. The first time. Exactly. Yes. So sekiranya dia mereka sendiri akan ikuti bicara kalau masa itu mungkin ada keadaan khusus, keadaan istimewa, tak dijangka, tak tutup hari itu, satu hari saja tak matinya. Ya, betul. So buka saja sehingga keadaan pulih. So saya rasa itu yang penting. Kita sini semua engineer. Engineer is always to find the solution, solve the problem. So itulah engineer yang sebenarnya. Okey. Ada apa-apa soalan? So kita harap bahawa perkara ini dapat bukan sahaja menghilangkan kesesakan trafik yang buruk, tapi juga dapat mempercepatkan projek ini habis. Habis bila? Kalau ikut cara apapun baru ini, Mac Ya. bulan 3 lah. Ya. Wabi, boleh saya cakap sikit? Baik, silakan. Terima kasih yang berbahagia. Ini engineer Muhammad Yusof Zahidin, Ketua Penolong Pengarah Kanan JKR. Okey, yang pertama saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah consider balik store order kita dan membenarkan extended time untuk tutupan jalan bagi mereka kita melaksanakan kerja kita semula kepada tempo yang lebih cepatlah. Kita harap dengan masa yang ada ni kita akan dapat, bahkan kali itu masa asal kontrak kita kena siapkan by 31 bulan Mac 2016, tapi kerana masih terhad yang kita ada sekarang ni, jangkaan kita yang boleh disiapkan bulan Jun Cik Madi kita jangka dalam bulan Jun 2016 kalau tidak ada bakal lintang. Yang pertama. Yang kedua, seperti yang ditekankan oleh pihak kerajaan negeri adalah keselamatan. Memang kita daripada peringkat awal lagi projek ini dilaksanakan, memang kita mengambil berat keselamatan. Dan sekarang dengan langkah yang ada, yang diadakan sekarang ni, kita ada 3 tier lah, macam Wadi mention tadi. Pertama di peringkat consultant, kemudian di peringkat ICE, pelantikan ICE yang punya bebas yang akan melihat sebelum kerja-kerja concreting dijalankan, memastikan semua kerja-kerja awalan, kerja-kerja support untuk concreting diperiksa terlebih dahulu, dan juga sebelum trafik dibuka, kita buka laluan kepada trafik, kita pastikan konkrit yang telah dikonkrit itu selamat kepada pengguna. Ini pun akan dilihat oleh ICE. Jadi kita harap dengan langkah-langkah yang kita extra over langkah yang kita ambil ini akan membantu memastikan keselamatan kita terjamin. Di samping itu, itulah seperti mana yang kita semua maklum, kita telah ambil semua langkah-langkah yang perlu, tapi jika berlaku yang di luar daripada upaya kita, serah pada Tuhan lah yang menentukan itu. Kita tak dapat nak jangka yang di luar jangkaan kita, tapi yang mana dalam jangkaan kita, pihak konsultan, kontraktor dan juga ICE kita telah bertanggungjawabkan untuk melihat, dan pihak kami memantau pelaksanaan itu. Jadi kami harap projek ini adalah, kita harap pada semua pihak lah, projek ini adalah untuk kita semua. Tak kisahlah projek kerajaan pusat atau kerajaan negeri, itu bukan persoalan dia, tetapi projek ini adalah untuk kita semua, rakyat Malaysia. Jadi yang membiayai pun rakyat Malaysia sebenarnya ya. Jadi kita patut sama-sama mendukung projek ini untuk memastikannya dia secepat yang mungkin, lagi cepat projek disiapkan, benefit itu kepada semua orang lagi cepat.
tapi tanpa kita mengambil mensampingkan keselamatan. Jadi keselamatan adalah paling vital sekali. Terima kasih Robi. Terima kasih Engineer Muhammad Yusof. Ada apa-apa soalan lagi?